Assalamualaikum, selamat pagi semua. Alhamdulillah pagi ni paras air sungai dah surut. Sungai yang semalam deras mengalir hari ni dah kembali tenang. Dapatlah kami mandi sungai dengan lebih tenang pagi ni. Kalau tak silap, kami datang betul-betul lepas air empangan dilepaskan. Sebab tu semalam arus dia memang agak deras. Inilah terbeng yang Mak merisau semalam. Kalau Kiki tergelincir dekat sini memang bahaya sebab aliran air di bahagian ni sangat laju. Dan ini pula paras air sungai malam tadi. Boleh tahan juga naiknya. Sebab itulah Mama tak senang duduk semalam. Banyak lagi ni. Solat lah dulu. Lepas solat macam biasa, terus masuk dapur. Pagi ni menu dia simple je. Nasi goreng dengan keropok lekor. Bahan pun tak banyak. Janji kita guna apa yang ada je. Asalkan perut semua kenyang. Nyamuk naik kaki. Semut? Banyak semut ke? Tu ada. Banyak nyamuk. Lepas tu ada anak lipas lah tu. Tengok cerita malam apa tak apa apa. Apa kau apa yang ni malam? 12 12. dah tengah hidup. Bukan nak tutup. Mobile data apa semua. Nak punya wifi. Biar. Dia buka apa kan? Iyalah. Kan orang gambar kan ada tu. Cerita tu. Betul budak-budak ni sampai habis data Mama. Nampaknya Mama kena top up lagi lah jawabnya. Nampak pusat. Apa dia macam tu? Apa benda lah Michael Jackson celup ni. Lepas makan macam biasalah, kita jalan-jalan sekejap bagi perut mudah hadam. Sambil tu ronda-ronda tengok kawasan campsite ni. Anak-anak dah hajat nama mana, tapi kelibat Mr. Man masih tak nampak lagi. Agaknya belum buka lagi kot. Tak apalah, kita jalan-jalan dulu. Nanti kita datang balik. Booking dah penuh lah. Atau boleh tak ni? Kalau ni Padan lah tak boleh nak sambung lagi malam ni. Dah full. Kita nak juga kahwin. Orang nak duduk Kita nak set-set galak. Depan ni memang tak habis-habis menyakat Kiki. Asyik usik dia sebab dari pagi lagi Kiki duk push nak balik awal. Katanya nak jumpa kawan. Biasalah, itulah warna-warni bila ada anak ramai. Penat ada, seronok pun ada. Tak apalah, kita lupakan dulu perang budak-budak ni. Jom kita nikmati dulu pemandangan dari atas.
Let's go. Kita nak manah dulu. Tapi tak ada apa, Mr. Man. Disebabkan tempat memanah belum buka lagi, kami pun ambil peluang melihat tapak perkemahan di kawasan sekitar. Memang menarik juga tapak perkemahan atas dek ni. Kalau nak layan suasana sungai, memang best. Tapi bila teringat arus sungai semalam, Mama awal-awal dah surrender. Siang memang cantik, malam belum tentu boleh tidur lena. Nak pergi tengok campsite kat sebelah. Kalian nusuk 2 katanya. Kalian nusuk ni bukan sekadar tempat camping saja. Selain tempat kemah, kat sini juga ada disediakan kemudahan sewaan seperti kemah dan hammock. Bagi yang suka aktiviti air, dekat sini pun ada aktiviti seperti water tubing dan water rafting. Patutlah ramai yang suka datang sini, bukan setakat datang tidur dengan kemah, tapi boleh juga luangkan masa dengan aktiviti sungai dan menikmati suasana alam. Camping bawa kemah sendiri. Sini bawa kemah sendiri. Wah, baru. Papa nak call Mr. Man. Sambil berjalan-jalan, kami terjumpa buah pinang yang ada di sekitar kawasan ni. Minta izin dulu dengan Pok yang jaga kawasan ni. Dia pun turut berkongsi ilmu dengan kami. Dia tunjuk cara orang dulu makan buah pinang. Bila tanya tentang gobek dan kacip, anak-anak semua terpinga-pinga. Masa tu baru sedar banyak benda lama yang mungkin kurang dikenali oleh generasi sekarang. Nasib baiklah Mama dan Papa ingat, kalau tak buat malu generasi X je. Tak dengar sebut adik tu. Yang macam tu panggil kacip. Dia sebut apa dia? Sebut apa? Gobek dengan Mami. Lepas tu gobek. Gobek. Yang mangkuk tu satu dengan tu. Bukan. Tak, dia bentuk manjang tiruh macam tu. Lepas tu Kibat nyamuk. mau tumbuk lah. Nak tumbuk sirih. Nyamuk. Nanti buka. Nyamuk penuh. Gobek sirih. Tu lah. Benang. Buah pinang. Masuk dalam ni. Tumbuk sampai dah hancur. Masuk dalam daun sirih. Lepas tu makan kunyah. Lagi sedap pada vape mu. Nampak Michael? Mana ni tak masuk celah kangkang sini? Tarik kuat-kuat sikit. Empat. Ambil Bella. Ambil. Bila sampai di port water tubing, Pok ada cadangkan satu lagi port yang lebih jauh. Katanya kalau ambil yang jauh memang lagi puas sebab lebih lama menikmati arus sungai. Tapi bila fikirkan keadaan anak-anak dan keselamatan, kami rasa lebih baik ambil yang dekat. Sebab dari port jauh tu, perjalanan balik lebih sesuai menggunakan bot. Kami risau juga kalau naik pelampung, tiba-tiba ada yang terpisah atau keadaan jadi susah nak dikawal. Jadi kali ini, kita pilih yang lebih santai dan selamat dulu. Jauh lagi ya. Jauh lagi. Apa yang pilih pun dah. Hai dah situ dah sikit hai. Oh. Kuat dah tali tu. Ambil dulu sekali lah. Sebelah kali. Lagi jatuh lagi. Lagi jatuh. Okey, 4. Kuat dah tu. Mana ada? Kau ambil itu. Saya ni tukang ambil video je lah. Like that. Wah. Pecah mu dah.
Awal-awal lagi dah Mama cakap kat Papa, tali ni jangan guna, cara yang lebar sikit. Tapi biasalah kadang-kadang orang lelaki ni yakin lebih sikit. Sekali jadi pula benda yang Mama dah agak. Bye. Kak bontok kena batu. Allah Miguel. Apa kamu? Kulit koyak. Ha? Kulit koyak. Kulit kaki. Kulit kaki koyak. Macam mana boleh koyak? Tahu lah. Ha? Ah. Aduh. Nama betul ke? Ada plaster, boleh pakai plaster. Waterproof punya. Dia akan pakai siput. Baik Bella pakai slipper. Bella tak? Kena pakai slipper macam Aika tu, Papa. Ada yang tanya, Kiki mana? Jangan risau, dia ada. Cuma biasalah nombor 3 ni lain macam sikit caranya. Nak buat sesuatu kena tunggu mood datang dulu. Kalau mood tak sampai, jangan harap nak gerak. Hai budak tu orang ni. Wah lah tu. Tak ada perasaan. Alah budak hanyut seorang ni. Mana bengok. Apa hal lah ni? Pegang, pegang. Ilah. Apa hashtag kau tau? Hashtag kau tau? Aika kejar, kejar. Aduhai, dah satu hal pula. Pelampung pula hanyut di bawah arus. Nasib baik Mikael sempat tangkap satu. Yang lagi satu tu dah meluncur jauh ke depan. Kesian Opa Kiki baru nak healing tadi. Abang tu ada lagi, abang tu putih. Aduh, nasib baik kakak tu ada ambil. Oh, abang sana. Ambil. Aduh. Baiklah, ada orang mandi kat situ boleh tahan. Tak kena bayar balik pelampung. Macam mana boleh terbalik ni? Tak nak elak batu tajam tadi. Nak mana? Tarik. Boleh pergi ke sana. Lepas pula. Nampaknya budak-budak ni memang tak nak mengalah. Walaupun tadi dah bergeluk kejar pelampung, tetap nak cuba lagi. Tak apalah, bagi je 5 beradik ni main puas-puas. Kali ni Papa dah standby kat depan. Mana tahu ada lagi pelampung yang buat hal. Senang sikit nak tangkap.
Yang bila punya ni? Baru. Oh tadi? Baru tadi yang kena. Oh. Mana? Kat mana? Yang mula seperti tu. Dok, tengah kena. Tak kaki kamu ke atas? Lepas puas bertobing, kami mandi santai je pula. Kali ni masing-masing sibuk cuba belajar teknik apungan. Semua ni terpengaruh lepas tengok aunty depa relax je terapung sambil hanyut ikut alur air. Nampak senang tapi bila cuba sendiri rupanya bukan mudah juga ya, terutama yang baru belajar. Eka dan Koyin sebenarnya pernah ambil kelas berenang masa kecil dulu. Tapi sebab dah lama tak praktik, banyak teknik yang dah lupa. Termasuklah cara nak apurkan badan dalam air. Boleh dah. Boleh dah terapung. Tak boleh bersentuh sikit. Tak boleh sentuh sikit kamu ni lah Allah. Jangan buang liur tu. Empty your stomach. Empty your stomach. Jangan keras. Tak boleh. Kak yang tengah pulang mas. Kata dia jumpa mas. Dah habis. Pulang mas. No. Yeah. Awan The dia. map, the tablet for Moses. Mai benar batu tu kan, kalau batu ada penghuni dia, cari mu balik rumah kan. Jangan balik. Pergi balik. Dah mu kacau dah rumah dia tu. Pergi letak balik tempat dia. Letak balik dekat tempat sana. Apa ni pergi alih ni. Tak ada kat tengah. Pangan dah jatuh kan. Ni ke, Mak? Ya. Habis-habis kamu ni. Mas. Yelah mas macam tak hidung ya aku tengok. Cari emas juga. Cari emas. Dah. Patut. Gini lah. Ya, wash away behind the meat behind. Bukan. Entah dari manalah korang rembat cover kipas tu. Tak memasak jadi alat mendulang emas pula. Panjang akal sungguh budak zaman sekarang ni. Okeylah, sampai masa untuk check out. Banyak barang nak kemas ni. Tapi anak-anak mogok pula. Macam mana ni? Ya ke? Belai excited dah. Belai excited dah. One more night. Depan ni saja nak menyangkat Kiki. Dia ni Kiki nak balik kan? Kiki nak balik naik bas Kiki. nak Kita orang hantar kat stesen bas balik. One more night. One more night. Iki siap iki. Tengok muka orang tak nak pergi. Orang tak nak malam lah. Kacau Koyin. Ada 4 kat sini. Yang kamu nak tunggu 1 tu juga kenapa? Sini pun beli air. Ni beli air. Ada orang. Lepas mandi, isi perut dulu. Yang lain santai berehat. Eka pula tidur sekejap, kumpul tenaga nak drive nanti. Tak panas ke? Alhamdulillah, walaupun dah tengah hari, campsite ni masih redup dan nyaman. Okey korang, sampai sini saja episod kali ni. Terima kasih sebab ikut perjalanan kami. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Manalah dia bawa ni. 180 kan? Datai. Datai. No. Cepat dah. Mama punya form Ambil. No.
Nyuk. Tepi Bella, tepi. Tepi.